Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam yang mulia ini. Dengan izin daripada Allah sahaja kita dapat datang ke rumah Allah, kita dapat menunaikan salat fardu Isyak secara berjemaah, kita dapat menunaikan salat sunat tarawih juga secara berjemaah, dan kita dapat bersama-sama di dalam muzakarah ilmu. Ini semua dengan izin daripada Allah. Semoga kita diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah. Baik, saya nak baca sepotong hadis. Hadis ini saya ambil daripada seorang sahabat Nabi yang dulunya beliau sebelum memeluk agama Islam, beliau diberi nama Abdul Syams. Nama beliau sebelum Islam Abdul Syams. Setelah beliau memeluk agama Islam, maka beliau diberi nama Abdul Rahman. Ni bukan Abdul Rahman bin Auf, ni Abdul Rahman lain, tapi nama dia Abdul Rahman juga. Abdul Rahman ni antara salah seorang sahabat yang cukup rapat dengan Nabi. Selain daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, yang rapat dengan Nabi termasuk Abdul Rahman ni. Tapi Abdul Rahman ni, dia ada satu tabiat bagus. Dia ada satu tabiat dia. Tabiat si Abdul Rahman ni, dia cukup suka dengan kucing. Maka dia digelar oleh Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama dia Abdul Rahman. Sebelum dia Islam, nama dia Abdul Syams. Jadi tuan-tuan, kalau nak bubuh nama anak bersempena nama sahabat, jangan bubuh nama Abu Hurairah. Nama dia Abdul Rahman. Jadi bubuh nama Abdul Rahman. Abu Hurairah bukan nama sebenar. Abu Hurairah tu maknanya bapa kucing. Baik kita bubuh nama anak bapa ayam kan. Bapa kucing ada apa kan? Bapa ayam kan? Sebab tu nama ni main peranan. Sini ada orang nama Sabri. Ada Sabri. Sabri dengan Sabri tak sama. Kalau Sabri, sin bara Sabri, ataupun Sabrun. Kalau Sabri, Sadbara, ataupun Sabir. Kalau Sabri dengan makna sabar, Sabir, orang yang sabar. Tapi kalau Sabri ataupun Sabrun,
Dia salah satu daripada nama anak-anak jin. Cuba kita cek tengok kawan kita yang nama Sabri, perangai macam jin tak tu? Tengok, kalau perangai dia macam jin lah, sesuai lah dengan nama dia. Haji Wan, sebab tu nak bubuh nama anak dia gitu. Dia petua orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu lah ni petua, tak dosa pun kalau langgar petua ni. Petua orang dulu-dulu kalau nak bubuh nama anak, kalau boleh biar berakhir dengan tutup. Contoh Farid, ada gitu. Hasan, tutup. Wan, tutup. Ya. Apa lagi? Kalau dia tak tutup pun lidah dia terangkat. Jamil, dia gitu. Firdaus, dia jangan terbuka. Petua, ni petua. Sebab tu nak cari isteri pun jangan cari terbuka. Sebab tu kalau dah dapat yang terbuka, cari yang tutup. Gitu. Ini petua, ini petua. Haji Wan macam mana? Rumah terbuka ke tutup? Okey, tutup, okey, cukup. Ini petua, petua. Namanya ada peranan. Sebab tu kita tak boleh meletak di nama anak. Awal-awal lagi Allah sebut dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya orang yang tahu. Kalau kamu tak tahu. Bila sebut saja tanya orang yang tahu ni, bukan satu dua benda, semua benda. Semua benda yang kita tak tahu, tanya orang tahu. Termasuk kita nak bubuh nama anak. Jangan ikut sedap je. Oh, tak. Nama ni biar dia tak ada makna. Lafaz tu baik, kan? Tapi tak ada makna. Itu lebih bagus daripada lafaz yang elok makna buruk. Macam Sabri. Sabri lafaz tu elok, tapi makna tak elok. Kan? Contoh, antara nama-nama yang selalu kena ganggu dengan jin, antaranya Najwa. Ni nama-nama yang familiar, kena ganggu. Tak. Antaranya Erisha mungkin. Ini jin cukup suka nama-nama ni. Tak. Haji Wan punya anak ada? Ustaz tak ada. Buah kurma Najwa ada sana. Itu bukan Najwa, tu Ajwa. Lain. Walaupun saya tak jual kurma tu, tapi saya tahu. Kan? Dia pandai dia. Itu lain. Najwa ni lafaz yang biasa orang sebut, tak ada apa, tapi jin cukup suka. Erisha ataupun Erisha, Patrisha. Ini nama-nama yang jin cukup suka. Ini bab nama. Tapi malam ni saya bukan nak cerita bab nama, cuma mukadimah sahaja. Begitu. Baik. Hadis ini kata Abu Hurairah, satu hari Nabi datang bertemu dengan sahabat. Saya terjemahlah dalam sebenarnya, sebab 10 suku saya kena habis. Sebab saya tak boleh witir kat sini, saya ada tempat lain. Baik. Kata Nabi kepada sahabat, ada 3 jenis amalan. 3 amalan ni, kalau kamu buat 3 amalan ni, kata Nabi, kamu akan dapat 2 perkara. Mana buat 3 dapat 2. Apa 2 tu? Baik, saya sebut 2 tu dulu. Kata Nabi, 2 perkara yang kamu akan dapat. Yang pertama, yamhullahu bihil khataya, Allah akan gugurkan semua dosa-dosa kecil kamu. Haji Wan, sebab saya tak main kilo, saya main tan. Jadi hari ni berapa tan dosa dah Haji Wan buat? Hasan, berapa tan setakat hari ni? Berapa tan dosa yang buat ni? Dosa mata, dosa kecil lah, banyak.
Kita duduk rumah buat dosa, duduk luar buat dosa. Dosa mata. Banyak dosa kita buat. Tak kira dengan dosa telinga, dosa mulut, banyak. Jadi Nabi bagi tahu. Ya. Ni ada 3 amalan ni yang kalau kamu buat, Allah akan gugurkan semua dosa kecil kamu. Semua. Satu. Yang kedua, kata Nabi, kalau kamu buat 3 amalan ni, Allah akan muliakan kamu. Yarfa'u bihi ad-darajat. Allah angkat darjat kamu. Maknanya Allah muliakan kamu. Tuan-tuan, dunia ni honor di Allah. Tu kena ingat tu. Kita ada kereta. Orang nak pinjam kereta kita. Takkan kita nak bagi kereta kita dalam keadaan kotor. Kita tolong basuh, vacuum lagi. Mungkin kita ni bermurah hati, kita isi minyak lagi untuk dia. Dah tak jual? Dia pakai. Bila sampai hari dia pulang, kotor, luar dalam, dengan minyak tak isi. Lain kali kalau dia nak pinjam, nak bagi tak? Jual? Bagi tak? Pasal apa tak bagi? Tak suka. Macam itulah Allah. Bila Allah suka, Allah bagi. Tak? Ni Allah. Allah ni bila dia suka, dia akan bagi. Contoh kalau rezeki, dia bukan saja bagi rezeki, dia bagi berkat pada rezeki. Tak? Kalau ilmu, bila Allah suka, Allah bukan saja bagi ilmu, Allah bagi berkat pada ilmu. Ni bila Allah suka. Tadi ada seorang pensyarah UKM, saya baru habis tazkirah dekat Shah Alam tadi. Saya kata betul, dalam Quran Allah tak sebut usaha. Dalam bab rezeki Allah tak sebut kalau kamu nak rezeki kamu kena usaha. Tak, Allah tak sebut. Dalam Quran Allah kata kalau kamu nak rezeki kamu kena buat aku suka. Ini Allah sebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ni ayat ni, ayat 1000 dinar orang Melayu cakap. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kata, ini orang panggil soalan bocor. Dalam Quran ada soalan bocor. Antara soalan bocor dalam Quran yang Allah sebut, kalau kamu buat sesuatu yang aku suka, kata Allah, lahu makhraja, masalah kamu selesai. Yang kedua, kalau kamu buat aku suka, kata Allah, aku rezekikan pada kamu rezeki yang kamu tidak sangka. Haji Wan pernah sangka ke tak senang hidup ni? Tak. Orang yang faham kaya dengan sebab usaha, nanti dia sombong dengan kaya dia. Pasal apa? Aku nak kaya, aku usaha. Nampak tak dia sombong? Orang yang faham alim dengan sebab cerdik, nanti dia akan sombong dengan alim. Aku cerdik. Ada gitu. Dah kan Allah sebenarnya. Jadi cara dia, kita kena buat supaya Allah suka. Bangun malam. Ni 3 amalan ni. Baik, yang pertama kita tengok. Simple, amalan ni mudah. Bila saya baca hadis, wah. Dalam bab rezeki, dalam satu hadis qudsi, Allah tegur kita, Haji Wan. Hei manusia, kata Allah, kamu dok sibuk tanya kepada aku rezeki hari esok, sedangkan aku tak pernah tanya pada kamu apa amalan yang kamu nak buat hari esok. Tak pernah, Allah tak pernah tanya. Tak adil kita kan? Kita tanya pada Allah tentang rezeki kita hari esok, sedangkan Allah tak pernah tanya pun apa amalan kamu hari esok. Ada? Tak. Jadi kita biar adil dengan Allah ni. Ya Jamil, Allah kata aku buat dunia ni, aku buat langit, aku buat bumi. Saya pergi kuliah dekat Sam Dabi Property tau. Property. Saya tanya, ada tak kontraktor yang betul-betul bagus yang boleh buat bangunan yang tidak bertiang? Tak ada. Allah je boleh buat langit tak ada tiang. Tuan-tuan, Allah boleh buat langit, bumi yang tidak bertiang. Susah. Takkan benda yang susah Allah boleh buat, benda yang mudah Allah tak boleh buat. Langit yang bumi itu susah, takkan nak bagi rezeki pada manusia tak boleh? Allahu Akbar. Bagilah boleh. Yang penting buat Allah suka.
Baik, apa dia? 3 lah. Yang pertama kata Nabi, kalau kamu nak Allah muliakan kamu nak Allah gugurkan dosa kamu, yang pertama amalkan wuduk. Bukan saja amalkan wuduk, bahkan sempurnakan wuduk. Nabi kata isbahul wudu'i 'alal makari. Kamu sentiasa melazimkan diri kamu untuk berwuduk dan kamu sempurnakan wuduk itu. Wuduk je. Senang ke susah Haji Wan? Senang. Senang. Ini antara perniagaan yang tak perlukan modal. Haji Wan, cakap apa jenis perniagaan ke atas dunia yang tak perlukan modal? Cakap semua kena ada modal. Tapi kita berniaga dengan Allah tak ada modal, free. Pergi wuduk. Wuduk saja dapat 2 benda ni. Gugur dosa kecil, Allah muliakan kita. Hebat tak Allah ni. Tuan-tuan, Nabi tak sebut pun kalau kamu nak 2 benda tu tadi tahajud. Tahajud susah. Nabi tak kata kalau kamu nak 2 benda tu tadi puasa sunat. Tuan-tuan, puasa sunat ni susah. Tapi Nabi kata wuduk. Okay? Jangan kita tengok wuduk tu air. Jangan kita pandang wuduk tu perbuatan. Saya tak nampak kereta tu kereta. Tapi yang saya nampak kereta tu, setiap kali saya tengok kereta, saya akan nampak siapa yang buat kereta. Itu cara dia. Kadang-kadang kita tengok kereta, kita nampak kereta. Bila kita tengok kereta, kita nampak kereta. Salah tu. Kita tengok kereta, kita kena nampak apa? Siapa yang cipta kereta tu. Macam tu kita tengok wuduk ni, jangan tengok air, jangan tengok perbuatan tu. Kita tengok wuduk, tengok apa yang ada di sebalik wuduk tu. Apa dia? Berkat. Nah, contoh saya beritahu, kita keluar rumah cari rezeki. Cari rezeki ni urusannya besar. Kita nak sara anak isteri, ini besar, tanggungjawab yang besar. Apa kata kita buat satu benda yang besar dalam keadaan kita berwuduk? Ada berkat. Maknanya kita keluar cari rezeki, dapat berkat. Berkat sebab wuduk je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berwuduklah besok, saya boleh pahala. Betul tak Juan? Ni musim-musim Ramadan ni, mana ada orang balik rumah awal? Kita ni kalau balik rumah awal dalam bulan Ramadan, lekeh. Maksudnya bukanlah melepah gitu. Sebelum Ramadan balik awal. Dalam bulan Ramadan ni balik lewat, maknanya ibadah tu kemas. Biar orang tua-tua kata kalau balik lewat basuh kaki. Kan? Kalau balik tengah malam jangan sentuh anak dulu, basuh kaki. Tuan-tuan, kita ubah daripada kita basuh kaki, baik kita wuduk. Boleh dua. Pendi kalau balik hang buat, saya dapat pahala. Sebelum tidur wuduk. Haji Wan tidur wuduk tak? Yang nak bohong Haji Wan, yang tak ada tu. Kadang-kadang tak apa, gugur dosa kecil sekali wuduk. Wuduk. Kita mandi tak, sebelum kita keluar daripada bilik mandi, wuduk. Walaupun kita tak solat, tuan-tuan, tak rugi. Dia yang bagusnya dalam masyarakat Melayu ni, masuk upacara nikah dulu. Perasan tak ada satu majlis apa? Majlis batal air semayang. Tak? Saya nak tanya, majlis batal air semayang ni wajib ke? Asal dulu ada tak majlis batal air semayang? Saya ke apa yang saya geram ni, si pengantin tu mentang-mentang dah halal, dia nak kucuk bini dia pun, kucuklah dalam bilik. Kadang-kadang kesian, tok kali tu bini baru meninggal, geram, dia kucuk. Memanglah halal, tapi kucuklah dekat dalam bilik. Hang nak kucuk dahi ke, nak kucuk ubun-ubun ke, nak kucuk tang mana ke, dalam bilik lah. Sebab tu saya tak berapa gemar lah kalau orang nikah di surau ke di masjid ke. Nikah di rumah lah. Lepas habis tu sebenarnya bukan upacara batal wudu, upacara sarung cincin. Tahu? Tapi kalau katalah upacara batal wudu, saya nak tanya pula, wajib ke pengantin lelaki tu wudu? Apakah kalau pengantin lelaki tu tak berwuduk, maka tak ada majlis batal wudu ni? Lepas tu di Malaysia ni yang mudah semua jadi susah. Nikah dekat Malaysia pun susah pun.
Haji Wan kalau nak nikah sekali lagi, nikah dalam bahasa Inggeris. Yes, I do. Cukup. Dalam bahasa Melayu ni dia payah aku terima nikah sebulan dengan mas kahwin sekian. Yang geramnya saksi ni, dia dah sapu duit kita. Satu saksi, satu orang RM20 ke RM30 kan? 20. Bayangkan kalau dua orang saksi 40. Kita nak nikah dia kata tak sah, kurang hajar punya saksi. Kan duit kita dah sapu. Susah. Nikah dalam bahasa Melayu ni susah. Tapi nikah dalam bahasa Inggeris, nikah dalam bahasa Arab paling senang. Dalam bahasa Arab, qabiltu nikah. Dalam bahasa Inggeris, yes, I do. Dalam bahasa Melayu, nak jenuh nak kena ngapal. Yang bestnya, pengantin lelaki tu tengah hafal, aku terima nikah sebulan. Tiba-tiba tu kan dia tanya, rukun nikah ada berapa? Hilang. Saya pernah kena. Saya kena, bukan tak kena. Tok Kadi tu salam saya, "Hai ustaz, sejuk tangan." Saya kata nikah lain, ceramah lain. Dia tanya saya rukun nikah, lupa. Saya pun tak ingat. Sebab saya tengah hafal teks. Aku terima nikah sebulan dengan mas kahwin sekian. Jiwan, susah. Sebab tu tuan-tuan, sahabat saya ini punca dia nikah kat Siam. Nikah kat Siam. Maknanya nikah kali kedua lah, dia kata. Kebetulan dia sampai rumah Tok Kadi. Tok Kadi tu atas pokok je. Dia, bakal isteri dia, ada 2 orang saksi. Tok Kadi atas pokok. Tok Kadi kata, aku nikah kamu dengan dia. Kawan saya kata, saya terima nikahnya. Saksi kata sah. Balik tuan-tuan, senangnya nikah di Siam. Sebab tu saya nak pesan, nikahlah di Siam. Kat atas pokok. Kawan kat bawah, Tok Kadi atas pokok. Nikah kat sini yang susah. Nak kena ada HIV, nak kena ada sedia kursus, nak kena borang pengesahan bujang, pengesahan anak Korea. Ini susah. Orang nak nikah bagi nikah itu. Nikah dulu, lepas tu bawa HIV ataupun bawa pengesahan bujang. Kan untung gitu. Baik, itu yang pertama, amalkan wuduk. Yang saya nak cerita ni wuduk tu, amalkan wuduk. Tak rugi tuan-tuan. Baik, yang kedua, Nabi kata kamu amalkan amalan yang kedua kalau kamu nak 2 benda tadi. Yang kedua, kasratul khuta ilal masjid. Yang kedua ni Nabi kata kalau kamu nak amalan yang kedua, kalau kamu nak Allah gugurkan dosa kecil kamu, Allah muliakan kamu, buat amalan yang kedua. Apa dia? Perbanyakkan kaki tu melangkah ke masjid ataupun ke surau. Kalau jalan kaki lah. Kalau naik kenderaan pusingan roda. Maknanya didik diri tu supaya rajin semayang dekat surau, semayang dekat masjid. Kita ni dulu masa muda-muda dulu malas nak ke surau. Adakah disebabkan kesenangan itu yang menyebabkan kita lalai? Jangan. Kalau senang menyebabkan kita lalai, ada harapan cerah tu. Jangan. Nanti Allah tarik tu. Cara Allah ni dia mudah. Allah dia takkan aibkan manusia. Kalau orang tu memang dah kaya, Allah takkan miskinkan dia. Sebab kalau Allah miskinkan dia, malu dia. Dekat Bukit Subang ni semua orang dah tahu contoh Haji Wan ni orang berada. Contoh. Semua orang dah tahu. Tuan-tuan bayangkan kalau Allah miskinkan dia, tak kemalu anak bini dia. Ini bukan cara Allah. Orang tu nak kaya, dia ada kaya. Tapi cara Allah, dia tarik nikmat. Contoh kalau tidur, dia tarik nikmat tidur. Kita beli tilam yang paling mahal ni, golek kanan tak lelak, golek kiri tak lelak. Nak buat apa? Habis. Betulnya dia banyak. Kan? Allah tarik nikmat apa? Nikmat makan. Duit banyak, cakap nak makan apa? Ya. Tu Tan Sri Ghazali, puncak niaga. Dia ada 8 biji banglo dekat Taman Tun. Ya. Tiap-tiap hari buat iftar Ramadan. Tiap-tiap hari, tak miss. Hari ni pun dia buat, besok dia buat, dia panggil anak. Hari-hari dia tak miss. Orang gaji dia pun duduk banglo. Dia 8 biji banglo.
Ni banglo untuk orang gaji dia. Ni banglo untuk anak dia. Ini banglo untuk 8 biji. Banyak duit dia. Allah tak akan miskinkan dia. Tapi kalau dia lupa Allah, Allah akan tarik nikmat kaya. Duit yang banyak Allah tarik selera makan. Habis. Ini makan apa? Allah bagi pahit di mulut, penny. Habis. Contoh Allah bagi demam. Kan? Bila Allah bagi demam, cakap makan apa boleh masuk? Tak boleh. Sebab tu jangan sombong. Adakah sebab kamu senang maka kamu tak datang surau? Kalau sebab senang kamu tak datang surau, jaga-jaga. Datang surau. Tak rugi. Ada seorang isteri ni dia mengadu kat saya. Dia kata suami dia nak poligami. Alasan sunnah kan? Tapi ustaz, suami saya ni surau pun tak pergi. Jangan kata surau, semayang pun tak. Wah, bab kahwin sunnah, bab semayang jauh sekali. Lepas tu pula kalau keluar pakai seluar pendek. Jadi macam mana saya nak bagi dia kahwin lagi? Sebab alasan dia sunnah. Saya kata puan, dia kaedah fiqh sebut begini, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Waktu sekarang ni, contoh suami puan tak boleh nak buat sunnah balik janggut, pergi masjid, pergi surau, pakai jubah meleret. Makna dia tak boleh buat semua sunnah. Paling-paling buat satu sunnah pun okey lah. Ayat tu kunci. Balik pegang. Marah puan tu saya. Ustaz ni orang minta nasihat baik-baik. Lain kali kalau bab poligami ni, mintalah nasihat daripada ustazah. Ni gitu. Minta kat ustaz je ni jadi dia kan. Abang ni nak bangun tahajud tak lalu. Tahu antara sunnah yang Nabi tak pernah tinggal, tahajud, duha, witir, Nabi tak pernah tinggal. Ini sunnah. Jadi tak boleh buat semua. Kurang-kurang dapat 1-2 pun okey. Jadi datang surau. Ya? Baik, tu yang kedua. Okey, sikit lagi yang ketiga. Nabi kata, kalau kamu nak Allah gugurkan dosa kecil, kamu nak Allah muliakan kamu, buat amalan yang ketiga ni, intizarus salah ba'da salah. Kamu sentiasa menunggu-nunggu waktu solat setelah kamu solat. Contoh, kita habis isyak tadi. Sat lagi bila kita nak tidur, kita ingat esok aku nak bangun subuh. Lepas kita semayang subuh, kita ingat kita keluar cari rezeki. Kita ingat dalam kepala kita, sat lagi aku nak zuhur. Lepas zuhur kita ingat, sat lagi aku nak asar. Lepas asar, begitulah seterusnya. Kata Nabi, intizarus salah ba'da salah. Kamu tunggu solat, walaupun setelah kamu solat, maka dapatlah kamu dua perkara tu. Gugur dosa kecil, Allah muliakan kamu. Senang ke susah? Wudu, tak pergi ke surau atau masjid, tunggu solat, dapat dua benda. Nabi kata fadzalikumur ribat, itulah amalan yang kamu kena buat. Tuan-tuan, hadis ini hadis sahih, riwayat daripada Imam Muslim. Tuan-tuan boleh rujuk hadis ini dalam kitab Riyadus Salihin dalam bab menyempurnakan wudu. Cek tengok dalam kitab. Boleh? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kena berangkat